Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zamahsyari bin Abdul Majid, nombor matrik C23A0784. Kami daripada kumpulan 2 telah memilih tajuk Latar Masyarakat dalam novel Pulau Renik Ungu karya Siti Zainun Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurdina Nabilah, nombor matrik C23A0901. Pada bahagian ini, saya akan menjelaskan latar belakang Siti Zainun Ismail, iaitu tokoh sastrawan negara yang telah kami pilih. Bagi biodata beliau, nama beliau Datuk Dr. Siti Zainun Ismail yang lahir pada 18 Disember 1949 di Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau merupakan seorang pengarang, pengkaji seni budaya warisan Melayu, seniman, penyair dan pelukis di Malaysia. Beliau dinobatkan sebagai sastrawan negara ke-14 pada tahun 2009. Bagi latar pendidikan beliau pula, beliau memulakan pendidikan awal di Sekolah Rendah Setapak Kuala Lumpur. Kemudian beliau berpindah ke Sekolah Rendah Langgar Kota Baru dan melanjutkan sekolah menengah di Sekolah Menengah Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Bagi pendidikan tinggi pula, beliau melanjutkan di Institusi Seni Budaya Seni Indonesia. Kemudian beliau mengambil sarjana sastra di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kemudian bagi pendidikan PhD pula, beliau telah mengambil di Universiti Malaya. Sekian, terima kasih. Saya Rashini Ravindra, nombor matrik C23A1366. Seterusnya, beliau juga menghasilkan beberapa karya berunsur budaya dan juga perjuangan wanita. Karya-karyanya meliputi puisi, cerpen, novel dan juga esei budaya. Contoh puisi-puisi yang ditulis oleh Siti Zainun Ismail ialah puisi-puisi Sangka Kasih diterbitkan pada tahun 1984, Daun-Daun Muda pada tahun 1986, Perkasihan Subur 1986, Kasih Bonda, Kampung Paya Kami pada tahun 2008. Selain daripada itu, karya-karya beliau juga boleh dibahagikan dua bentuk utama, iaitu cerpen dengan novel. Contohnya, cerpen Sri Padma diterbitkan pada tahun 1984. Tema cerpen ini juga kecekapan wanita serta semangat mempertahankan nilai budaya bangsa. Selain daripada itu, novel Pulau Renik Ungu diterbitkan pada tahun 1995. Novel ini menjadi sangat popular ataupun sangat terkenal dalam kalangan pembaca kerana ia bertemakan perjuangan seorang wanita Melayu dalam menjati diri, maruah diri di tengah-tengah arus moden. Kebanyakan karya Siti Zainun Ismail lebih kepada feminisme dan juga menekankan pentingnya memelihara budaya Melayu dan nilai kemanusiaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nabiha binti Norizan, nombor matrik C23A1166. Hari ini saya akan membentangkan tentang sinopsis bagi novel Pulau Renik Ungu karya Siti Zainun Ismail. Novel ini lahir daripada pengalaman, pemerhatian dan pergaulan beliau sepanjang perjalanan hidupnya. Kisah ini menunjukkan keberanian dan keyakinan diri beliau apabila beliau bersendirian menaiki kereta api semata-mata untuk mengunjungi ibunya di Kota Bahru. Begitu dia terkesan ketika menyeberangi Banyuwangi untuk ke Pulau Dewata. Seterusnya, beliau berlegar dari pulau ke pulau. Pengalaman berlayar di Laut Baltik menyebabkan beliau kembali berlayar untuk menyeberangi Laut Cina Selatan. Melalui pengalaman berlayar ini, beliau merakamkan pelbagai khazanah sejarah melalui tutur bicara ibu beliau, cebisan-cebisan catatan daripada fail ayah beliau dan beliau cuba membongkarkan rahsia kehidupan sahabatnya. Tujuan kami memilih karya ini kerana kami ingin menganalisis kepelbagaian latar masyarakat yang terdapat dalam novel ini. Selain itu,
Pemilihan karya juga dilakukan kerana ia merupakan hasil karya daripada pengalaman, pemerhatian dan pergaulan penulis dan ia sangat menarik untuk diteliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafni Edrina binti Julaihi, C23A0934. Sekarang saya akan menerangkan tentang latar masyarakat yang kumpulan kami pilih. Terdapat 4 latar masyarakat, iaitu identiti wanita. Watak utama Zaidah mewakili wanita yang berani melangkaui batasan sosial tradisional untuk mengejar ilmu dan kemerdekaan, sekaligus menggambarkan peranan wanita moden yang ingin berdikari dalam masyarakat yang konservatif. Konflik dalaman dan luaran di kalangan wanita Melayu antara keinginan untuk mempertahankan nilai tradisional atau mengikut perubahan zaman moden. Kenapa kami memilih latar masyarakat ini? Kerana latar ini menunjukkan perjuangan seorang wanita dalam masyarakat patriarki dan menggambarkan perubahan pemilihan wanita Melayu ke arah kemajuan serta kebebasan intelektual. Seterusnya iaitu latar masyarakat budaya dan warisan. Masyarakat yang memegang erat adat Melayu dan tradisi turun-temurun, tekanan dan cabaran untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi serta pengaruh budaya luar yang datang bersama kemodenan dan pendidikan. Kenapa kami memilih latar masyarakat ini? Kerana hal ini menunjukkan nilai jati diri dan identiti bangsa Melayu yang masih kukuh walaupun berhadapan dengan kemodenan dan globalisasi. Yang ketiga, latar masyarakat sejarah kolonialisme dan nasionalisme. Terdapat isu sejarah dan warisan kolonial sebagai latar belakang yang mempengaruhi watak dan tindakan mereka. Hubungan asal-usul dan rahsia kehidupan seseorang berkait dengan sejarah kolonial. Kesedaran nasionalisme dan identiti Melayu juga turut muncul dalam latar belakang novel ini. Sebab kenapa kami memilih latar masyarakat ini? Kerana masyarakat dalam karya menunjukkan semangat cinta akan negara dan kebangsaan terhadap bangsa sendiri. Seterusnya, latar masyarakat yang keempat ialah nilai moral agama dan etika. Kebanyakan masyarakat dalam novel ini memegang nilai agama Islam, moral dan etika sebagai panduan dalam kehidupan mereka. Kepercayaan adat, budaya tradisional turut diambil kira dalam interaksi sosial dan jalinan hubungan antara watak. Sebab kenapa kami memilih latar masyarakat ini? Kerana latar masyarakat ini berpegang pada nilai agama, budaya serta panduan hidup. Watak-wataknya juga menunjukkan kepercayaan kepada ajaran Islam, semangat kerjasama dan tanggungjawab dalam hubungan sosial. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Zahra Zairah binti Muhammad Abu Bakar, nombor matrik C23B0814. Hari ini saya akan menerangkan tentang teori sosiologi. Dalam teori sosiologi terbahagi kepada 3 iaitu hubungan karya dan masyarakat, refleksi isu sosial dan identiti, serta analisis konteks dan makna sosial. Bagi hubungan karya dan masyarakat, menerusi pengalaman, pemerhatian dan pergaulan penulis dengan masyarakat yang berbilang kaum, penulis dapat melihat kepelbagaian ragam serta cabaran dari segi sosial, ekonomi dan pendidikan yang dihadapi oleh watak-watak, terutamanya watak wanita moden. Bagi refleksi isu sosial dan identiti pula, novel ini berdasarkan hubungan rapat antara persoalan sosial dan pencarian identiti dalam masyarakat Melayu moden. Novel ini juga memaparkan isu sosial seperti peranan wanita yang masih menghadapi nilai patriarki dan konflik antara tradisi serta kemodenan di mana watak utama berjuang untuk pendidikan, kebebasan dan pengiktirafan. Bagi analisis konteks dan makna sosial pula, novel ini menggambarkan konflik antara tradisi patriarki dan kemodenan khususnya dalam peranan wanita sambil menonjolkan pencarian identiti budaya kompleks dalam konteks globalisasi. Karya ini menjadi medium kritikan sosial dan kesedaran budaya dengan menampilkan peranan pendidikan, mobiliti sosial dan hubungan antara budaya dalam transformasi masyarakat Melayu. Sekian, terima kasih. Baik, seterusnya ialah teori feminisme. Yang pertama ialah
Dalam novel ini telah menunjukkan watak wanita itu seorang yang berdikari. Contohnya, Zaidah digambarkan sebagai wanita yang berani, berdikari dan tidak terikat sepenuhnya dengan nilai tradisional wanita Melayu. Sebaliknya, berusaha untuk mendapatkan pendidikan dan kebebasan diri. Yang kedua ialah penolakan patriarki, di mana novel ini telah memperlihatkan bagaimana wanita tidak lagi hanya terikat dengan tugas di rumah, sebaliknya berani keluar aktif dalam masyarakat dan berusaha untuk mendapatkan hak serta peluang yang sama seperti lelaki. Yang terakhir ialah perjuangan identiti dan suara wanita, di mana melalui pengalaman dan pengembaraan Zaidah, novel ini mengangkat perjuangan wanita untuk mendapatkan pengiktirafan, menuntut perubahan peranan wanita dalam masyarakat dan memperjuangkan suara serta identiti wanita Melayu moden. Selain daripada itu, kumpulan kami juga ada beberapa justifikasi sebab apa kita memilih teks Pulau Reni Unggu yang ditulis oleh Siti Zainul Ismail pada tahun 1995. Yang pertamanya, tema teks ini lebih mendalam dan dekat dengan jiwa pembaca kerana ia menyentuh pencarian jati diri, makna hidup, sesuatu semua orang boleh dikaitkan dengan diri sendiri. Selain daripada itu, ramai orang memilih novel ini kerana ia lebih kepada feminisme yang ditulis oleh sastrawan negara wanita. Yang keduanya, watak-watak wanita dalam teks ini lebih kuat dan juga berprinsip. Melalui watak ini, generasi muda hari ini boleh mendapat idea-idea untuk menghadapi pelbagai cabaran dan juga boleh kuatkan emosi kita. Contohnya, watak Zaidah sering menjadi inspirasi kepada semua orang seperti bijak, berpendidikan dan berdikari. Seterusnya, bahasa-bahasa dalam buku ini juga sangat indah. Contohnya ada metafora, perspinakasi dan juga memberi ruang kepada pembaca untuk berfikir dan juga menafsir. Melalui novel ini juga kita dapat banyak nilai-nilai murni dan juga pengajaran yang boleh diambil untuk menerapkan dalam kehidupan kita. Contohnya ketabahan menghadapi ujian, keikhlasan dengan cinta. Yang ketiga, kepentingan menjaga maruah budaya dan juga diri, cinta kepada ilmu dan juga seni. Kesimpulannya, latar masyarakat dalam novel Pulau Reni Unggu karya Siti Zainul Ismail ini dapat memberi cerminan jiwa seni kepada semua masyarakat dan menunjukkan simbol kekuatan seorang wanita Melayu dalam dunia moden. Sekian, terima kasih.